Perhatian kepada semua, di sini saya bacakan beberapa pengumuman bagi melancarkan lagi majlis kita pada hari ini. Siswa dan siswi diminta untuk menyahfungsikan atau menukarkan mod telefon bimbit anda kepada mod senyap. Memenuhkan ruang dan tempat di dalam dewan ini serta diingatkan untuk mengurangkan sebarang pergerakan sepanjang majlis berlangsung. Siswa dan siswi diminta untuk berdiri apabila diumumkan perarakan masuk div-div kehormat. Kerjasama siswa dan siswi pendidik didahului dengan ucapan terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Dr. Ain Yusfina binti Abdullah, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan serta div-div kehormat masuk ke Dewan Al-Hindi. Hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi sama-sama kita menyanyikan nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia dan salam Mizanis terbilang. Yang Berusaha Dr. Ain Yusfina binti Abdullah, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan. Yang Berusaha Dr. Azrizan binti Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Yang Berusaha Encik Muhammad bin Abi Latif, selaku penyelaras Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan. Para pensyarah, staf sokongan, seterusnya rakan-rakan siswa-siswi pendidik yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita berkumpul dalam Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Selamat datang ke Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Pengarah serta div-div kehormat atas kebersamaan dalam majlis yang penuh berbahagia dan penuh bermakna ini. Semoga majlis pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh bermakna. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Saudara Amar Hamzah daripada unit PPI SMP BM1 untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah kurnia dan izin-Mu dapat kami berhimpun pada hari ini dalam majlis deklamasi puisi Aidilfitri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati majlis kami ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini sebagai satu pertemuan yang membawa kebaikan, menambahkan ilmu, mengeratkan silaturahim serta memberi manfaat kepada kami semua. Ya Allah, sempena bulan Syawal yang mulia ini, kami memohon keampunan daripada-Mu. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, serta seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang bersih, jiwa yang tenang, serta akhlak yang mulia. Jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Ya Allah, kami juga memohon agar Engkau permudahkan perjalanan majlis kami ini dari awal hingga ke akhirnya. Jauhkanlah kami dari segala perkara yang tidak diingini dan kurniakanlah kejayaan atas kelancaran kepada majlis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amar Hamzah atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri, bersama madah kata aluan. Mengalun bicara pembuka yang mengindahkan permulaan bicara, majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Azrizan binti Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang penuh bermakna itu tadi. Terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang jerami, tampilah puan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Ainusina binti Abdullah, Puan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis perasmian deklamasi puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih diucapkan kepada saudara-saudari pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan serta siswa-siswi Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan yang saya hormati sekalian. Dari hulu membawa titi, singgah sebentar di tepi kuala. Syawal tiba membawa erti, mengikat ukhuwah sesama kita. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam suasana yang penuh keberkatan ini bagi menjayakan majlis deklamasi puisi Aidilfitri. Kehadiran kita pada hari ini bukan sekadar untuk menyaksikan persembahan tetapi juga untuk menghayati, menilai dan merasai keindahan makna yang tersirat dalam setiap bait puisi yang bakal dipersembahkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berusaha gigih dalam merancang dan memastikan majlis ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Sesungguhnya, penganjuran majlis seperti ini membawa nilai yang amat besar. Ia bukan sahaja menjadi wadah hiburan, malah mencerminkan usaha berterusan dalam mematabatkan seni bahasa, memperkukuh jati diri serta menyemai kecintaan terhadap warisan sastera dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Siswa-siswi sekalian, Aidilfitri merupakan satu detik yang amat bermakna bagi umat Islam. Ia hadir sekadar simbol kemenangan setelah kita melalui madrasah Ramadan, iaitu bulan yang mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih sabar, lebih bersyukur dan lebih hampir kepada penciptanya. Namun, Aidilfitri tidak hanya terbatas kepada kemeriahan luahan seperti pakaian baru atau juadah yang enak. Di sebalik itu, terselit nilai yang lebih mendalam, iaitu keinsafan, kemaafan serta keutuhan kasih sayang sesama insan. Dalam konteks inilah puisi memainkan peranan yang signifikan. Puisi bukan sekadar susunan kata-kata indah, tetapi merupakan cerminan perasaan dan jiwa. Melalui puisi, pelbagai emosi seperti rindu, syukur, cinta dan keinsafan dapat dizahirkan dengan cara yang lebih halus dan bermakna. Setiap bait yang dilafazkan mampu menyentuh hati, menghidupkan rasa serta membawa kita kembali menghayati makna sebenar Aidilfitri, iaitu kembali kepada fitrah sebagai insan yang suci dan bersih. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis deklamasi puisi seperti ini juga merupakan platform yang amat penting dalam mencungkil bangkat serta membina keyakinan diri, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ia memberi ruang kepada mereka untuk mengekspresikan idea, emosi dan kreativiti, di samping memupuk penghargaan terhadap keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa yang kaya dengan nilai estetika dan makna. Dalam era yang serba moden dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, usaha untuk memelihara serta memartabatkan seni sastera seperti puisi perlu terus diperkasa agar tidak tenggelam ditelan arus perubahan zaman. Sehubungan itu, saya berharap agar penganjuran program seperti ini dapat diteruskan dan diperluaskan pada masa akan datang. Bukan sekadar sebagai satu bentuk persembahan, tetapi sebagai medium pembentukan sasiah, pendidikan jiwa dan pengukuhan nilai dalam kalangan masyarakat. Hadirin hadirat yang dihormati, semoga melalui majlis ini, kita bukan sahaja dapat menikmati keindahan seni deklamasi puisi, malah turut memperoleh pengajaran dan inspirasi daripada setiap persembahan yang disampaikan. Mudah-mudahan juga semangat Aidilfitri yang diraihkan ini akan terus menyatukan hati-hati kita dalam suasana yang harmoni, penuh kasih sayang dan saling menghormati. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini dengan penuh dedikasi dan juga komitmen. Pergi ke pekan membeli halia, singgah sebentar membeli duku. Majlis diraihkan penuh ceria, ukhuwah terjalin sepanjang waktu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Nur Ain Yusrina binti Abdullah dengan ini merasmikan majlis deklamasi puisi Aidilfitri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengarah atas ucapan dan juga perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan ini menjemput
Yang Berusaha Dr. Azrizan binti Abu Bakar untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Dr. Ain Yusrina binti Abdullah, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan sebagai tanda kenang-kenangan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Hadirin, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj sepanjang majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan berlangsung. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Untuk pengetahuan semua, montaj itu tadi disediakan oleh AJK Multimedia dan Dokumentasi. Sebelum mengakhiri, majlis mempersilakan hadirin untuk sama-sama berdiri bagi menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Okey, ini pasang. Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, bakti setulus hati dan murni. With excellence and integrity and the best personality, with devotion and strength in faith, educating our nation. We are proud that we are teachers, a calling of dignity. We'll keep on learning tirelessly, we will teach in all sincerity. IPG Malaysia berikhlas membentuk guru berkualiti, compassionate, loving and virtuous, embracing mission of IPG, mendukung misi IPG. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Untuk itu, majlis mempersilakan barisan div-div kehormat untuk berada di tengah dewan bagi sesi fotografi. Semua siswa dan siswi juga diminta untuk memenuhi ruangan tengah dewan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke penghujung majlis pada hari ini. Pihak majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan div-div kehormat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan. Bagi siswa dan siswi, jamuan turut disediakan. Dipersilakan untuk menjamu selera.
Dengan berakhirnya sesi fotografi itu sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Inilah yang diumpamakan. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan. Umpama berkayuh telah sampai ke haluan. Dan umpama berjalan telah sampai ke tujuan. Hadirin sekalian, ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Kerana apa hadirin sekalian? Kerana tidak dinamakan laut jika tidak bergelora. Dan tidak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap. Oleh itu, saya Ahmad Huzaifah Bersama saya Nur Akila Bashira binti Zikri. selaku pengacara majlis pada pagi ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.